150. Satu berapa? Assalamualaikum. Nak guna tu ya? Nak guna apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan daurah fiqh puasa dan wanita bersama dengan sahibul fadilah Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, iaitu ahli majlis Kelanek Hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Selamat datang kepada semua peserta, muslimin muslimat dan juga daripada pondok Mahat Ar-Rahmah, betul tak? Dari kampung Palu, seramai 50 orang lebih pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan dakwah kita pada pagi ini, insya-Allah kepada semua yang hadir hari ini kita akan sediakan minum pagi dan juga makan tengah hari. Jadi kepada sesiapa yang belum daftar, bolehlah daftar di belakang tu. Daftar secara percuma, tak boleh bayar insya-Allah. Dan sesiapa yang nak beli buku, ada kita jual di belakang insya-Allah dengan harga RM20. Jadi kepada sesiapa yang belum daftar, kita minta tolong daftar sekejap untuk kita sedia makanan tengah hari jadi insya-Allah. Jadi sedikit perjalanan program kita pada pagi ini. Insya-Allah pagi ini kita akan mulakan daurah sehinggalah pukul 10.30 kita akan rehat, minum pagi sekejap sehingga pukul 11. Kemudian kita akan mulakan pada jam 11 sehinggalah jam 12.30 pagi. 12.30 tengah hari. Kemudian kita akan rehat, makan dan solat zuhur. Dan insya-Allah kita akan mulakan pula pada jam 2 petang sehinggalah jam 3 petang. Dan 3 hingga 4 petang kita akan adakan soal jawab. Jadi kepada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh tulis di kertas ataupun sesiapa yang ada dalam grup dakwah tu boleh letak dalam grup dakwah ataupun boleh tanya terus pada pukul 3 petang nanti insya-Allah. Jadi dan pada pukul 4 kita akan adakan jabatan ketua dan juga majlis ataupun ucapan penangguhan daripada yang berhormat Al-Fadil Ustaz Ridwan Hashim insya-Allah ataupun wakil. Jadi kepada sesiapa yang pertama yang ada daftar lagi, kita minta tolong daftar. Yang kedua, sesiapa yang tak boleh nombor jabatan ketua boleh ambil belakang insya-Allah. Hadiah akan sampai sebentar nanti insya-Allah. Jadi apa melengahkan masa. Jadi sebelum tu, sesiapa yang nak sponsor, sesiapa yang nak sponsor hadiah ataupun nak sponsor makanan, kita mengadu-ngadukan insya-Allah. Sebelum ni di Kapal Kebaik kita tengah-tengah dakwah tu ada orang mari bagi emas 1 gram untuk jabatan ketua. Jadi hari ni insya-Allah ada kejutan juga lah. Salam.
Jadi sesiapa yang nak bagi hadiah untuk siapa tua boleh maklum begitu insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa dengan ini majlis, maka silakan kepada Ustaz untuk memulakan daurah kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku pengurusi majlis, pihak penganjur, doa Tunggulu Gading, Aimi, pejabat tu, pengurusi masjid, terlepasu ahli jawatan kuasa, para imam, para bilal, muslimin muslimat, dan tidak lupa juga kepada para asatidah yang hadir pada hari ini untuk menyerikan lagi majlis kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama berada di dalam daurah majlis ilmu yang diberi tajuk fiqh puasa dan wanita. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang daripada buku ni dan kita akan sentuh perkara-perkara yang berkait dengan wanita dan puasa. Tapi bukanlah kita abaikan kaum lelaki, tidak. Kaum lelaki tetap kaum lelaki, cuma kita menambahkan perbincangan puasa berkait dengan wanita. Itu yang pertama. Yang keduanya, buku yang kita akan guna ini adalah buku fiqh puasa daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar yang berasal daripada negara Yaman yang dikenali sebagai Al-Allamah Abdullah bin Fadl Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah. Buku yang dikarang oleh beliau adalah buku asas ataupun buku yang dipelajari di dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Biasanya orang yang mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i, mereka akan membaca ataupun akan belajar kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kemudian buku ni kita ambil satu tajuk daripada buku tersebut, iaitu tajuk puasa, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita syarah. Baik, kita boleh buka muka surat 3, Kitab As-Sawm. Muka surat 3, Kitab As-Sawm. Baik, Kitab As-Sawm diterjemahkan kepada kitab puasa ataupun bab puasa. Jadi hak yang tulisan Arab itu adalah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Hak yang terjemahan merah tu terjemahan daripada teks Arab. Kemudian hak yang warna hitam, hak tu adalah uraian daripada Abu. Baik. Okey. Pada muka surat 3 tu hanya dua perbincangan dia dibincang di situ. Yang pertamanya makna as-sawm yang diterjemahkan kepada bahasa kita dengan makna puasa tu. Makna dia daripada sudut penggunaan bahasa dan makna dia daripada sudut penggunaan syarak. Baik. Menurut penggunaan bahasa, as-sawm makna dia adalah mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri, tanpa dilihat menahan diri daripada dia. Asal kata menahan diri itu dinamakan sebagai as-sawm ataupun as-siyam mengikut penggunaan bahasa. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim menghikayatkan cerita Maryam. Kata Maryam,
imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Jika kau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar diam untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi dia bernazar untuk tidak bercakap dengan satu-satu. Jadi Allah Ta'ala kata sawma. Sawma di sini menahan diri daripada bercakap. Maka tidak aku akan berbicara dengan sesiapa pun di dalam kalangan manusia pada hari ini. Maksudnya aku bernazar menahan diri daripada bercakap. Dia bernazar untuk tidak bercakap. Manakala daripada sudut syarak, daripada sudut istilah syarak, apakah makna as-sawm ataupun as-siyam? Makna dia adalah menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa, bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Jadi kalau kita jumpa tuntutan mengerjakan ibadat puasa dalam Quran atau dalam hadis, yang kalaulah puasa itu adalah puasa syar'i, puasa mengikut istilah syarak, maksudnya adalah kena tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Kemudian pada muka surat 4 kita bincang berkenaan dengan dalil pensyariatan ibadat puasa. Secara ringkas kita datangkan dua daripada ayat Al-Quran ataupun dua ayat daripada Al-Quran tentang pensyariatan ibadat puasa. Kemudian kita datangkan satu hadis Nabi SAW. Ayat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu supaya kamu bertakwa. Ayat yang kedua adalah syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Baik, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan penjelasan daripada petunjuk, dan ia menjadi pembeza antara hak dan yang batil. Oleh itu sesiapa yang hadir, maksudnya dia tidak musafir di bulan itu, yakni bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian kita datangkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, buniyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah, sampai kepada wasawmi Ramadan. Dibinakan Islam itu di atas 5 perkara, antaranya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi pensyariatan ibadat puasa ia sabit dengan dalil daripada Quran dan hadis serta ijma' ulama. Sebab itulah mana-mana orang yang mengingkari kewajipan puasa pada bulan Ramadan, maka ia terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Sejarah kefarduan puasa Ramadan. Pada muka surat 5 lagi kita ada cerita sedikit sejarah kefarduan puasa Ramadan. Difardukan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Rasulullah SAW telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, dan kebanyakannya adalah bulan yang tidak sempurna, iaitu bulan yang memiliki 29 hari. Baik. Jadi kalau kita tengok permulaan disyariatkan ibadat puasa pada bulan Ramadan adalah pada bulan Syawal tahun yang kedua Hijrah. Manakala Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 tidak sempat dah Ramadan. Rasul tidak sempat dah Ramadan. Jadi yang Rasul sempat Ramadan setelah daripada disyariatkan puasa pada bulan Ramadan adalah tahun yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 9 kali yang Rasul sempat. Dalam 9 kali yang Rasulullah SAW sempat Ramadan, kebanyakannya adalah bilangan bulan tersebut hanya 29 kali saja, bukan 30. Kebanyakannya. Hal ini dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma sumtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar mimma sumna 30." Baik, ibadat puasa aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 hari itu lebih banyak berbanding ibadat berpuasa sebanyak 30 hari. Baik. Kemudian pada muka surat 6. Jadi pada muka surat 6 kita ada sebut berkenaan dengan fadilat Ramadan, kelebihan Ramadan.
Bahkan tidak disebut, terdapat banyak hadis yang menyebut tentang fadilah Ramadan. Cuma dalam buku ini kita datangkan 5 hadis, yang mana 5 hadis itu diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila menjelmanya Ramadan, mestinya dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis yang ketiga adalah as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumaat hingga Jumaat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa antara sekaliannya bila dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis yang keempat, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fardhiyati salatul lail. Maksudnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi hadis ini nak cerita kelebihan puasa pada bulan Muharram, tetapi kelebihan puasa pada bulan Muharram adalah selepas daripada puasa Ramadan. Jadi bermakna puasa Ramadan lebih afdal. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis yang kelimanya adalah inna lillahi yu'taqa'a fi kulli yawmin wa lailah likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan daripada neraka pada setiap hari dan malam. Setiap seorang hamba dalam kalangan mereka itu memiliki doa yang mustajab. Okey. Itu secara ringkas. Kemudian muka surat 9. Muka surat 9 barulah kita nak buka panjang sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 9 daripada buku kita ni, pengarang kita kata lagu mana? Yajibu shaumu Ramadan bistikmali Sya'ban 30 atau biru'yati 'adadil hilal. Maksudnya dia diwajibkan puasa Ramadan dengan menggenapkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari atau kelihatan anak bulan oleh seorang yang adil. Jadi benda yang kita dapat faham daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kita, apabila bulan Sya'ban cukup dah 30 hari, ataupun ada seorang yang adil yang bersaksi nampak anak bulan, maka wajib puasa bulan pada bulan Ramadan. Okey, itu maksud daripada perkataan pengarang. Apa maksud wajib? Mesti kena puasa. Orang lelaki ke orang perempuan ke, tapi orang perempuan dia ada syarat-syarat dia pula. Mesti kena suci daripada haid dan nifas. Jadi apabila masuk bulan, cukup dah bulan Sya'ban sebanyak 30 hari, ataupun kelihatan anak bulan, maka wajib kena puasa pada bulan Ramadan. Baik, untuk kita faham lebih jelas perbincangan ini, kita kena faham 3 hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama kita sebut dalam buku ni pada muka surat berikutnya. Hadis yang pertama adalah Nabi sallallahu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsubu. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Yani marratan 29 wa marratan 30. Okey, ini hadis yang pertama. Jadi kita nak faham perkataan dia, kita cuba faham 3 hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sebut sesungguhnya kami ini adalah umat ummiyah. Maksudnya kami tidak pandai menulis dan kami tidak pandai menghitung. Sebulan kadang-kadang bergiang, kadang-kadang bergiang, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Okey, dalam sebulan Islam kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30 yawman." Kata Rasulullah, hendaklah kamu berpuasa ketika melihat anak bulan. Cuma dalam latar kaki tu ada cerita lah. Ada tulis bagaimana cara nak baca baris. Sebab ada sebahagian daripada kalimah dalam hadis, ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat. Contoh tadi hadis yang tadi, tengok dalam latar kaki, cuma ada sebahagian latar kaki ada tidak terjemah, hanya menakalkan apa yang disebut dalam kitab. Kemudian kadang-kadang anda tulis dia di bawah, lepas tu rujuk kita sekian-sekian. Dia macam contoh hadis, idza jaa Ramadan
futihat abwabul jannah. Dia futihat, ada riwayat futihat. Sama juga wa ghulqat abwabun nar, ada riwayat wa ghuliqat, ada riwayat wa ghuliqat. Baik, di bawah ada tulislah. Macam sumu liru'yati, sumu liru'yati, hendaklah kamu berpuasa liru'yati, ketika melihat anak bulan. Ada betul di bawah lam pada liru'yati adalah lam litauqit dengan makna inda, ketika melihat anak bulan. Jadi apabila nampak anak bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Jadi sumu ni fi'il amar. Asal amar ini adalah subuh, asal amar adalah wajib, asal subuh adalah wajib. Maka wajib kamu berpuasa ketika nampak anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, hendaklah kamu berhari raya ketika nampak anak bulan. Fa in humma 'alaikum, kalau sekiranya awan menutupi kamu, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma, maka hendaklah kamu menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jadi Rasul kata kepada kalau nampak anak bulan, wajib kena puasa. Kalau dah nampak anak bulan sebab ada awan, maka hendaklah kamu menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Baik. Kemudian di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, tara an-nasul hilal. Orang ramai, para sahabat pakat bertengok anak bulan. Maka kemudian fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Aku pun khabar kepada Rasulullah bahawa aku nampak anak bulan. Maka fasamahu wa amara an-nas bisiyami. Kemudian Rasul berpuasa, lalu Rasulullah menyuruh para sahabat yang lain berpuasa. Jadi ada satu tahun tu hak yang nampak anak bulan seorang dia. Siapa seorang? Abdullah bin Umar. Orang yang nampak anak bulan pada tahun tu Abdullah bin Umar seorang. Orang lain dah nampak, pakat tengok dah nampak. Abdullah bin Umar seorang nampak. Dia khabar kepada Rasulullah, maka Rasulullah berpuasa dan Rasulullah suruh orang lain berpuasa. Maka daripada hadis ini kita dapat simpulkan bahawasanya sudah memadai untuk menyambut satu Ramadan apabila ada seorang yang melihat anak bulan. Bila seorang melihat anak bulan dan orang tu dia kena khabar kepada pemerintah. Apabila khabar kepada pemerintah, pemerintah melihat orang yang khabar saat itu orang yang adil, orang yang boleh dipercayai, maka pemerintah memutuskan esok adalah Ramadan. Boleh fahamkan? Baik, kemudian dalam bab adil di sini adalah adil dalam bab penyaksian. Adil dalam bab penyaksian adalah lelaki Islam berakal, balik, lelaki merdeka dan tidak fasik. Ini adil dalam bab penyaksian. Manakala kalau perempuan tengok anak bulan, penyaksian perempuan tidak diterima. Sebab dia bukan urusan perempuan. Tapi kalau perempuan nampak anak bulan, memang betul lah anak bulan. Mata dia tak lapor, memang betul nampak sungguh anak bulan. Orang lain tak nampak, dia seorang je nampak. Contoh, maka diwajibkan kepada dia berpuasa. Manakala orang lain tidak wajib berpuasa. Itu jadi lain sikit. Dia puasa awal dah sebab dia nampak anak bulan. Wajib dipuasa kerana dia nampak anak bulan. Okey, kemudian pada muka surah 12. Wa idza ru'iya al-hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ah. Apabila anak bulan kelihatan di suatu negeri, maka wajiblah puasa bagi mereka yang mempunyai matla' yang sama dengan matla'nya. Apa maksud matla'? Kita ada cerita di bawah, cuma kita tidak terjemahlah. Maksudnya tempat terbit, tempat zahir. Maksudnya adalah tempat terbit anak bulan daripada pihak barat. Daripada pihak barat. Maksudnya dia, tadi kita kata bila kelihatan anak bulan maka wajib puasa. Kalau setiap tempat nampaklah ke anak bulan, maka jelas semua kena puasa belaka. Tapi mungkin juga terjadi ada tempat nampak anak bulan dan ada tempat tidak nampak anak bulan. Mungkin juga terjadi ada tempat nampak anak bulan dan ada tempat tak nampak anak bulan. Jadi tempat nampak anak bulan jelas wajib kena berpuasa kerana Rasulullah kata sumu li ru'yati. Dan tempat awak nampak anak bulan wajib puasa ke tak? Jawapannya kita bahagikan kepada dulu. Yang pertamanya, tempat awak nampak anak bulan dia dekat aja dengan tempat nampak anak bulan. Dekat aja. Maka wajib juga dia berpuasa walaupun dia tak nampak anak bulan kerana dia dekat dengan tempat awak nampak anak bulan. Yang keduanya, dia jauh daripada tempat nampak anak bulan. Bukan dekat, jauh. Wajib tak dia puasa? Okey, kalau jauh,
dia dah nampak anak bulan, tapi dia dengan tempat nampak anak bulan jauh. Dia dah nampak anak bulan, ada tempat nampak anak bulan, tapi dia dengan tempat nampak anak bulan jauh. Maka ulama berbeza kepada dua pandangan. Adakah wajib dia puasa juga ataupun tidak? Pandangan sebahagian daripada ulama, bahkan ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh, mengatakan bahawasanya wajib puasa. Maksudnya, kalau ada nampak anak bulan, maka seluruh dunia Islam walaupun tak nampak anak bulan, tetap wajib kena berpuasa. Itu pandangan yang pertama. Tapi pandangan yang pertama ini walaupun pandangan majoriti ulama, tapi ia bukanlah pandangan mu'tamad, pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i adalah kalau tempat tu jauh dan tak nampak anak bulan, tempat tu jauh daripada tempat nampak anak bulan, sedangkan dia tak nampak anak bulan, maka tidak wajib dia berpuasa. Itu mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan apa jadi gitu? Kerana hadis Abdullah bin Abbas, yang mana ketika Quraib, ada seorang lelaki nama dia Quraib, dihantar oleh Ummul Fadl. Ummul Fadl ini adalah ibu kepada Abdullah bin Abbas. Dihantar ke negara Syam. Yang lebih khusus negara Syam di sini adalah Syria, kota Dimashq. Sebab kota Dimashq adalah pusat pemerintahan Bani Umayyah. Dihantar ke negara Syam. Maka pada awal Ramadan Quraib berada di negara Syam. Pada awal Ramadan Quraib berada di negara Syam. Kemudian pada tengah Ramadan dia pun balik ke Madinah. Bila Madinah jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas tanyalah dia benda yang adalah tanya dah ada orang balik jalan jauh ni, tanyalah. Akhirnya masuk perbincangan berkenaan dengan puasa. Abdullah bin Abbas tanya kepada Quraib, bila mu puasa? Kata Quraib, kami puasa pada hari Jumaat, sebab kami nampak bulan malam Jumaat. Mu nampak sendiri ke? Kata Quraib, mu nampak sendiri. Dan penduduk Syam nampak dah ke ada bulan. Lepas tu Muawiyah puasa, sebab Muawiyah ketika tu pemimpin. Muawiyah puasa dan penduduk Syam semuanya puasa. Kata Abdullah bin Abbas, kami pula penduduk Madinah, kami nampak ada bulan pada malam Sabtu. Jadi kami bermula puasa pada hari Sabtu. Kata Quraib, tidak memandiri lagi, tidak mencukupi lagi ke Muawiyah nampak anak bulan Muawiyah puasa? Kata Abdullah bin Abbas, tidak mencukupi. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasulullah telah memerintahkan kepada kami. Baik, jadi pada tahun tersebut di Syam berpuasa pada hari Jumaat, manakala di Madinah berpuasa pada hari Sabtu. Baik, maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Maka berdasarkan kepada hadis ini, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya kalau tempat tak nampak anak bulan jauh daripada tempat nampak anak bulan, maka tidak wajib dia puasa. Okey, kemudian ukuran jauh dengan dekat. Kalau dekat dengan tempat nampak anak bulan, maka wajib puasa. Kalau jauh, tak wajib puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi ukuran dekat dengan jauh balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang pertama dikira dengan masafatul qasr. Masafah qasr ni maksudnya jarak yang boleh qasar solat. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin adalah kena tengok kepada maqla'. Maqla' ni adalah tempat terbit anak bulan. Jadi kalau sama waktu terbit anak bulan daripada tempat ni dengan tempat yang kedua, maka dikirakan satu maqla'. Kalau tak sama, maka dikirakan berbeza maqla'. Okey, kita contoh. Kita dengan Kelantan. Kita dengan Kelantan ni lebih kurang je waktu maghrib. Kita dengan Kelantan ni lebih kurang je waktu maghrib. 3 minit gitu je, 1 minit 2 gitu je. Kita dengan Pahang lebih kurang je waktu maghrib. Bahkan kita dengan Tani pun lebih kurang je, dekat-dekat je. Cuma jam dia dah sama lah. Dia sebab dia awal sejam, kita lewat sejam, lebih kurang je sebenarnya. Okey, baik. Satu. Berbeza dengan kita dengan Sarawak, kita dengan Sabah. Kita kalau maghrib kita jadi lebih kurang dalam 7.20. Maghrib di Sabah dan Sarawak lebih kurang dalam 6.40. Berapa minit kita? 40 minit. Jauh kok. Jadi maqla' kita dengan dia dah sama. Faham? Okey. Kita nak cerita bagaimanakah kita nak praktikkan pandangan mazhab Syafi'i.
Okey. Kalaulah di Sabah nampak anak bulan, di Labuan nampak anak bulan, tempat lain tak nampak anak bulan, maka di Labuan wajib dia kena puasa. Orang yang sekitar dia, yang matlak dia sama dengan Labuan, wajib kena puasa. Termasuklah kita kata bulan, wajib kena puasa. Tapi di Semenanjung adakah wajib kena puasa kalau nampak anak bulan? Semenanjung tak wajib puasa. Sebab dia, sebab matlak berbeza. Okey, itu kalau kita nak praktik mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Tapi pengamalan di tempat kita sekarang ni, dia tidak pakai kaedah mazhab Imam Syafi'i. Namun dia pakai kaedah mana? Kaedah majoriti ulama pun tidak dipakai, kaedah mazhab Imam Syafi'i pun tidak dipakai. Hak yang dipakai adalah kaedah yang lebih dekat dengan pandangan majoriti ulama, bukan kaedah yang lebih dekat dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab dia, kalau ada nampak anak bulan di Sabah ke, di Semenanjung ke, seluruh Malaysia kena puasa walaupun tempat lain tak nampak anak bulan. Contoh pernah berlaku nampak anak bulan di Sabah, lain tak nampak anak bulan, tapi semuanya kena puasa, sedangkan matlak mereka dengan matlak kita berbeza. Tapi oleh kerana dia dah nampak anak bulan, setempat pakai puasa mereka. Okey, itu bukan kaedah mazhab Imam Syafi'i. Dan dia lebih dekat dengan kaedah majoriti ulama. Cuma oleh kerana kita hanya menguasai Malaysia saja, maka kita dapat memutuskan permulaan Ramadan hanya di dalam negara Malaysia saja, tidak di negara lain. Okey, selesai apa? Kemudian pada muka surat 14. Okey, sebelum daripada kita masuk pada muka surat 14, kita nak sebut dulu perkara yang dalam ataupun dalam daurah kita sebut semua baik. Baik. Di zaman kita ni, kerap kali berlaku satu negara ni dengan negara Islam yang kedua berbeza permulaan puasa dan berbeza waktu hari raya. Kita buat contoh lah, beginilah. Kita buat contoh. Kita dengan Mekah. Ini kata contoh kita dengan Mekah. Mekah puasa awal sehari, kita puasa lewat sehari. Ini contoh. Tahun tu Mekah puasa awal sehari, kita puasa lewat sehari. Kita puasa hari Isnin, dia puasa hari Ahad. Baik. Kalau Mekah puasa 29 hari, kita puasa 29 hari, awal Ramadan kita duduk Mekah, akhir Ramadan kita duduk di tempat kita. Boleh faham tak? Awal Ramadan kita duduk Mekah, akhir Ramadan kita duduk tempat kita. Masa kita duduk Mekah, orang Mekah boleh puasa, jadi kita kena puasa bersama dengan penduduk Mekah. Sebab kata Rasulullah, as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun. Puasa itu adalah pada hari manusia berpuasa. Orang ramai berpuasa, itu adalah hari berpuasa. Hari raya ni adalah pada hari orang ramai berhari raya. Jadi kita kena ikut keadaan setempat. Jadi oleh kerana kita duduk Mekah, orang Mekah puasa, jadi kita kena puasa. Tiba-tiba kita pun balik Malaysia. Pada hari orang Mekah berhari raya, kita di Malaysia berhari raya ke tak lagi? Tak lagi. Tak lagi dah. Kita masih lagi berpuasa. Soalannya macam mana kita? Kita nak berhari raya ke ataupun kita kena meneruskan puasa? Jawapannya, kita kena puasa. Sebab kita kena ikut orang masyarakat setempat. Orang Mekah puasa berapa hari? 29. Kita puasa 30. Faham tak kita puasa 30? Sebab kita puasa awal dah sehari. Dan apa ke 30? Tak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, awal Ramadan kita duduk di Malaysia, akhir Ramadan kita duduk Mekah, kita raya Mekah. Kita 29, Mekah 29. Baik, masa kita Mekah puasa, kita tak puasa lagi sebab kita lewat lagi puasa. Tengah-tengah Ramadan kita terbang pergi Mekah. Baik. Pada hari ke-29 tempat kita puasa, orang Mekah raya lah. Soalannya, adakah kita kena raya ataupun kita kena puasa? Jawapannya kita kena raya bersama dengan penduduk Mekah. Okey, kita puasa berapa hari jadi? 3 bulan. Awal Ramadan kita duduk kampung, akhir Ramadan kita duduk Mekah. Kita puasa berapa hari?
28 hari biasa. Tak 28 hari. Pada kira 28 hari. Sekarang ni Mekah puasa 29, kita puasa 29. Mekah puasa awal sehari, kita puasa lewat sehari. Masa awal Ramadan kita duduk di kampung, kita puasa lagi masa Mekah puasa tau. Tak puasa lagi. Tak gitu. Akhir Ramadan kita duduk Mekah. Awal Ramadan kita mula puasa bersama dengan penduduk kampung kita. Akhir Ramadan kita duduk Mekah, jadi kita kena berhari raya bersama dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah puasa 29, kita puasa 29. Ini orang kampung puasa 29. Kita dah jadi 29, kita jadi apa? 28. Lepas daripada Ramadan, wajib kita kena qada sehari. Hari raya kita kena raya bersama dengan penduduk Mekah, tapi lepas daripada Ramadan wajib kita kena qada sehari. Sebab kita puasa hanya 28 hari sahaja. Okey, kita buat dua contoh lagi. Mekah puasa 30, kita puasa 30. Mekah puasa awal sehari, kita puasa lewat sehari. Masa Mekah 30, kita 30. Tapi Mekah puasa awal sehari, kita puasa lewat sehari. Awal Ramadan kita duduk Mekah. Awal Ramadan kita duduk Mekah. Akhir Ramadan kita duduk kampung kita. Awal Ramadan masa kita duduk Mekah tu mesti kita nak puasa lah. Akhir Ramadan kita duduk kampung kita. Orang Mekah bergaya dah, kita masih lagi kampung kita masih lagi puasa. Soalannya kita kena puasa ke ataupun kita kena berhari raya? Jawapannya kena puasa. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan boleh kita tidak berpuasa. Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, mesti kita kena puasa. Sebab kita duduk kawasan orang puasa. Baik, dah kita puasa jadi berapa hari kita puasa? 31 jadi. Betul tak begitu? Kita akan puasa jadi berapa hari? 31. Okey, kita buat contoh yang keempat. Awal Ramadan Mekah puasa 30, kita puasa 30. Mekah awal sehari, kita lewat sehari. Awal Ramadan kita duduk kampung. Awal Ramadan kita duduk kampung. Mekah puasa dah, kita duduk puasa lagi. Sebab kita puasa lewat sehari lah. Akhir Ramadan kita duduk Mekah. Orang kampung kita masih lagi berpuasa, kita telah berhari raya bersama dengan penduduk Mekah. Tidak gitu. Kita tinggal puasa pagi. Kita puasa pagi tadi 29 hari. Tidak. Penduduk Mekah 30, orang kampung kita 30, kita puasa 29. Kemudian lepas daripada Ramadan, adakah wajib kita kena qada balik puasa tersebut? Jawapannya tidak. Sebab dia, sebab bulan Islam ada 29. Jelas tak? Okay, baik. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Wa li sihhati shaum syurut. Al-awwalu an-niyyatu li kulli yawm. Bagi sah puasa itu ada beberapa syarat. Syarat sah puasa. Dia ada beberapa syarat untuk mensahkan puasa kita. Cuma syarat di sini bukanlah syarat yang lawaknya rukun, bukan. Syarat di sini adalah perkara yang mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa agar puasa dia sah. Kerana niat dia bukan syarat, niat rukun. Maksud syarat di sini adalah perkara yang mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa agar puasa dia sah. Okey, syarat-syarat sah puasa. Cuma kalau kasam ada nota kaki, ada anak tulis nota kaki 24. An-niyatu li kulli yawm. Sebab dia ada niskhah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini bagi orang yang nak kaji secara mendalam lah. Ada nuskhah Muqaddimah Al-Hadramiyah yang menyebut an-niyyatu. Patu wa yajibu tabyitu li kulli yawm. Dia tak li kulli yawm di belakang. Baik. Patu dalam nuskhah-nuskhah yang dicetak. Patu anda pun cari manuskrip ataupun kitab-kitab asal, kitab-kitab lama. Cari ternyata hak yang disebut dalam kitab lama an-niyyatu li kulli yawm. Kita disebut an-niyyatu li kulli yawm. Baik. Dan ada tulis bawah tu. Yang pertama berniat untuk setiap hari. Mesti kena berniat untuk setiap hari. Sebab mana kena niat? Kerana puasa itu adalah ibadat. Maka kena niat sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan adalah dengan niat. Dan sesungguhnya seorang itu akan mendapat apa yang diniatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan
Muslim. Adik-adik kita ni apa dalam hadis 40? Apa nak? Ada apa lagi hadis 40? Baik, hafal Quran. Hafal Quran. Masya-Allah, barakallahu fikum. Baik. Jadi hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu benda niat. Atau niat untuk setiap hari. Niat untuk setiap hari. Maksudnya niat untuk setiap hari tidak memadai niat sebulan. Itu maksudnya. Mesti kena niat setiap hari, tidak memadai niat sebulan. Dan apa kena niat setiap hari? Kerana ibadat puasa setiap hari itu adalah ibadat puasa yang berbeza. Ibadat puasa pada setiap hari adalah ibadat puasa yang berbeza, yang berasingan. Tiada ikatan antara sebahagiannya dan sebahagian yang lain, dan tidak rosok sebahagiannya disebabkan rosok sebahagian yang lain. Itu di bawah ada tulis perkara tersebut. Okey, kita kata ibadat puasa setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat puasa yang berbeza. Ibadat puasa hari pertama dia berbeza dengan hari kedua, berbeza dengan hari ketiga. Sebab itulah andai kata terbatal puasa pada hari yang ketiga, sedangkan hari yang kedua dan yang pertama sah, maka hari yang pertama, kedua tetap sah, ia tidak terbatal. Sebab ia tak ada ikatan. Boleh faham tak? Oleh kerana melihat kepada puasa pada setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza, maka mesti kena niat setiap hari, tidak memadai niat sebulan. Dia tidak sama dengan 4 rakaat sembahyang zuhur. 4 rakaat sembahyang zuhur semua kata 4, tapi ia adalah satu ibadat. Sebab itulah kalau terbatal solat kita pada rakaat yang keempat, rakaat kedua, ketiga dan pertama semuanya terbatal. Jadi kita kena solat sebulan. Dia tidak perbezaan. Baik. Sebab itulah mesti kena niat setiap hari, tidak boleh niat sebulan. Dah kita dengar sebelum ni niat sebulan tu buat ni. Jawapannya waktu bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i, bukan itu pandangan mazhab lain. Bahkan mesti kena niat setiap hari ini bukan hanya pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahkan ia adalah pandangan majoriti kebanyakan ulama fiqh. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hanbali, mesti kena niat setiap hari. Majoriti ulama fiqh. Cuma ada pandangan sebahagian ulama, iaitu pandangan ulama mazhab Maliki, satu pandangan dalam mazhab Hanbali mengatakan mereka berpandangan memadai niat sebulan. Sebab dia mereka berpandangan memadai niat sebulan, sebab kita nak bincang bab ni. Sebab benda ni kita amalkan. Kenapa kita memadai niat sebulan? Sebab dia kata melihat kepada puasa pada setiap hari pada bulan Ramadan wajib dilakukan secara berterusan, mesti kena buat secara berterusan, maka seolah-olah ia seperti satu ibadat. Maka sebab itulah memadai niat sebulan. Kerana melihat benda puasa pada bulan Ramadan wajib dilakukan secara berterusan. Sebab itulah memadai niat sebulan. Tapi kena faham, mazhab Maliki mengatakan berpandangan memadai, boleh, bukanlah wajib, bukanlah sunat. Bahkan mazhab Maliki sendiri pun mengatakan yang paling afdal adalah niat setiap hari untuk keluar daripada khilaf. Dan faedah yang disepakati oleh ulama fiqh adalah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Bagi orang yang nak niat sebulan, boleh bertaklid kepada pandangan mazhab Maliki, tapi sebaik-baiknya setiap malam dia niat juga agar keluar daripada khilaf ulama. Okay, kemudian andai kata ada mana-mana malam dia terlupa untuk niat, maka puasa dia keesokannya dikirakan sah berdasarkan pandangan mazhab Maliki. Okey, ni yang nak kait bab niat sebulan ni dengan orang puan pula. Nak kait dengan orang puan. Yang pertama, ada orang puan pada awal Ramadan dia datang haid. Sebab kita perbincangan ni sebenarnya tajuk dia adalah fiqh Ramadan dan wanita. Jadi sebenarnya kita kena banyak haid dengan orang puan. Pada awal Ramadan, orang puan ni dia datang haid. Awal Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Baik. Jadi boleh juga dia nak niat sebulan ketika pada malam pertama tu. Sedangkan dia datang haid hari pertama, kedua, ketiga. Jawapannya kalau nak niat tu tak ada masalah, tapi nak puasa tak boleh. Dan dalam mazhab Maliki, kalau sekiranya dia niat pada malam pertama,
untuk niat sebulan, sedangkan esok dia datang haid, tak jadi niat tersebut. Dalam mazhab Maliki tak jadi niat itu. Jadi orang puan hak yang datang haid pada hari pertama, hari kedua, tidak perlu dia niat sebulan pada hari pertama. Bahkan bila dia kalau nak niat sebulan, nanti bila dia mengalami suci daripada haid, boleh dia niat sebulan. Tapi kita dah kata niat sebulan lah, kita kata dia niat untuk hari berbaki daripada bulan Ramadan. Malam keempat dah berhenti dah, maka dia niat sahaja aku puasa hari-hari yang berbaki daripada bulan Ramadan. Maksudnya bukanlah disyaratkan niat pada malam yang pertama. Itu yang pertama. Atau kita kena faham. Kemudian sebenarnya bab niat sebulan ni banyak hak yang perlu kita kena sentuh. Banyak yang perlu kena sentuh kerana di sana ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh sebahagian daripada mereka yang dikatakan sebagai ahli ilmu jelas tersasar mengikut kaedah apa yang difahami oleh ulama-ulama mazhab itu sendiri. Baik. Sebagai contoh, ada orang yang kata orang kalau datang haid pada malam pertama tetap dia kena niat sebulan juga. Kata dia mesti kena niat sebulan juga. Kalau mengikut mazhab Maliki dah kena. Dah kena kalau mengikut mazhab Maliki. Sebab pada mazhab Maliki dikata lagu mana? Wa kafat niyyatun lima yajibu tadawu. Memadai satu niat bagi puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Orang puan pada malam pertama diniat sebulan dah, tiba-tiba tengah Ramadan dan datang darah haid. Apabila berhenti haid, dia mesti kena memperbaharukan balik niat kerana telah putus kewajipan tatabu', kewajipan puasa secara berterusan dalam mazhab Maliki. Jadi kalau orang puan tu pada malam pertama datang haid, kalau kaedah mazhab Imam Maliki tidak boleh dah dia nak niat sebulan sebab tak jadi. Bukan tak boleh, maksudnya tak jadi niat sebulan kerana tidak wajib dipuasa pada keesokannya. Hak yang boleh satu niat adalah untuk puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ni perlu kita kena sebut juga. Berkait ada juga orang yang kata lagu mana kita niat sebulan, tapi tiap-tiap malam kita niat pula. Tiba-tiba ada mana-mana malam kita terlupa untuk niat, maka esok puasa kita tak sah, kata dia. Sebab ni, sebab kita dah niat malam tadi. Okey, hak yang dia kata tak sah tu betul, bukan salah, tapi mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Betul, orang tanya pula apakah tujuan niat sebulan? Kata dia tujuan niat sebulan adalah untuk agar mendapat ganjaran pahala puasa penuh. Sebab kita niat untuk puasa sebulan kan, tiba-tiba dia tinggal, jadi kita tak dapat pahala puasa penuh. Baik, jawapannya tak kena juga. Hak betul je tak kena. Dan itu bukan cara ahli fiqh. Untuk dapat ganjaran pahala puasa penuh, dia bukan mensyaratkan niat sebulan pada malam pertama. Kita pada hari ni, kita niat dalam hati kita, apabila masuk Ramadan ke lagi aku nak puasa penuh sebulan, dapat pahala tak? Dapat pahala. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan, telah menulis, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka menulis kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana ba'da dhalik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan perkara itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Sesiapa yang ada keinginan nak niat untuk melakukan satu kebaikan, tiba-tiba dia tidak melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala tulis di sisi Allah untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Dia tidak disyaratkan untuk menghasilkan pahala hanya semata-mata niat, mesti kena niat pada malam pertama. Bahkan kalau kita niat sekarang leni pun tetap dapat ganjaran pahala. Bahkan kalau kita dah niat pun pada hari ni kita dah niat pun kalau masuk bulan Ramadan aku nak puasa penuh, kita dah niat pun pada hari ni, dan pada malam pertama kita dah niat pun sebulan, kita niat setiap malam ni. Tiba-tiba ada mana-mana malam kita terlupa nak niat, sampai ke esok tak sah puasa kita,
maka tetap kita dapat ganjaran pahala puasa yang sempurna dalam situasi tertentu. Mana situasi mana? Situasi kita ni adat-adat sebelum daripada ni memang kita puasa penuh. Apabila orang tu adat dia puasa penuh, tiba-tiba tahun ni ada keuzuran yang sehingga dia tidak dapat puasa penuh, maka kita tak dapat ganjaran pahala puasa penuh. Dalilnya hadis Rasulullah. Rasul kata lagu mana? Kata Rasul, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Rasulullah, idza marida al-'abdu, apabila sakit seorang hamba tu sakit. Jadi bila sakit, dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu dengan sempurna sebagaimana dia sihat. Aw safara, ataupun dia bermusafir, kutiba lahu, ditulis baginya ma kana ya'malu muqiman sahihan, setiap apa yang dilakukan ketika dia tidak bermusafir, ketika dia sihat. Jadi kalau masa dia sihat dulu, masa dia tidak bermusafir, dia buat sempurna, tiba-tiba ada keuzuran, maka tetap ditulis dengan sempurna. Baik. Ini di antara benda yang penting juga yang kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berkenaan dengan masalah niat puasa sebulan tu mengikut mazhab Maliki ada tulis di bawah. Kemudian berkenaan dengan masalah tidak berniat puasa sebulan penuh pada malam pertama Ramadan kerana datang Haid, ada tulis di bawah. Dan anda datangkan bagaimanakah pandangan mazhab Maliki. Kemudian pada muka surat 17, wa yajibu at-tabyitu fil fardhi duna an-nafl fa tujzi'uhu niyyatuhu qabla az-zawal. Dan wajib menetapkan niat pada malam hari bagi puasa fardu. Puasa fardu mesti kita kena berniat pada malam hari. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr wa la siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Ada riwayat yang kedua, man lam yubayyitis siyama min al-lail fala siyama lah. Sesiapa yang tidak meletakkan niat pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Baik, jadi puasa fardu mesti kita kena letakkan niat pada malam hari, dan tidak memadai niat pada siang hari. Dia malam ni kan dia malam. Malam ni adalah bermula daripada terbenam matahari hingga keluar fajar, tu malam. Jadi kalau kita niat nak puasa pada mana-mana tempat setelah daripada terbenam matahari hingga keluar fajar, maka sudah memadai. Kemudian tidak wajib puasa sunat. Jadi puasa sunat tidak wajib kita berniat pada malam hari. Bahkan memadai berniat puasa sunat sebelum gelincir matahari. Dia pada puasa sunat boleh diniatkan pada siang hari. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Aisyah, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah. Kemudian Rasul tanya Aisyah, ada tak makanan? Aisyah kata tak ada. Kemudian kata Rasul, fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Jadi ini menunjukkan bahawasanya puasa sunat boleh dilakukan, diniatkan pada siang hari, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Syarat yang kedua, belum melakukan apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Baik, jadi puasa sunat boleh niat pada siang hari, tapi syarat sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur. Yang keduanya, jangan makan sebelum daripada itu. Cuma di sana ada satu masalah yang disebut oleh sebahagian ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kalau makan dah pun masih lagi boleh niat puasa sunat. Untuk situasi tertentu lah, bukan semua keadaan. Iaitu bagi orang yang dia ada adat puasa sunat ni. Dia ni puasa Isnin kami, puasa Isnin kami semua. Tiba-tiba hari kami tu dia terlupa hari kami. Dia pun pergi kedai dia nasi lemak. Patut lah nasi lemak. Sedap ada. Tambah sepinggang lagi. 2 pinggang makan. 2 pinggang. Lepas tu dia ikat topping pula. Habis cabar. Masalah harga lagi. Minta air melopeng pula. 2.
Masa mana pukul 7.30? Pukul 10 makan mula. 2 kali makan. Oh, makan. Pukul 12 makan pula. 3 pinggan pula. Perut macam ular sagu tu. Pukul 13 dah 3 kali dia bagi tu. Kata mana lah polite bagi ni, dia kata. Oh, tak ada polite, dia kata. Baik. Lepas kenyang dah pukul 12, habis dah mata ngantuk dah, baru ingat hari kami. Hari kami hari ni. Dia baru ingat. Okey, ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh dia niat puasa sunat. Walaupun dia makan dah, kerana dia terlupa hari tersebut adalah hari adat dia berpuasa. Tapi pandangan sebahagian daripada ulama fiqh tidak ada kesepakatan, hanya pandangan sebahagian daripada ulama fiqh sahaja. Kemudian wa yajibu ta'yinu aidan dun al-fardhiyyati fil fard, dan wajib menentukan pula. Wajib menentukan. Maksud dari wajib menentukan, dia kita kena tentukan kita puasa dia. Puasa Ramadan, kita kena tentukan Ramadan. Aku puasa Ramadan. Dan tidak perlu berniat fardu dalam puasa fardu. Puasa fardu tidak wajib kita niat untuk puasa fardu. Baik. Sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan yang lain, kita nak bincang satu bab. Bab yang penting, dan bab ni ada kaitan dengan orang tua. Tadi kita ada cerita waktu niat bagi puasa fardu apabila terbenam matahari hingga keluar fajar, tu waktu niat puasa fardu. Puasa sunat terbenam matahari hingga sebelum masuk zuhur, tu waktu niat puasa sunat. Baik. Kita lepas daripada kita berniat puasa sunat, kita lepas daripada berniat untuk puasa esok, adakah disyaratkan jangan kita mengambil perkara yang membatalkan puasa setelah daripada kita berniat, ataupun tidak disyaratkan? Boleh faham tak soalan? Masa kita niat pukul 10, pukul 10 malam kita niat aku puasa esok, adakah lepas itu tak lidah nak makan, tak lidah nak minum, tak lidah nak setubuh, ataupun tidak disyaratkan? Jawapannya tidak disyaratkan. Boleh faham kan? Dia tidak disyaratkan. Jadi lepas daripada berniat, makan 4 pinggan pula lepas daripada itu. Tapi makan sebelum daripada keluar fajar lah. Ia tidak membatalkan niat. Tetap niat tu terjadi. Cuma lebih afdal bagi orang berniat pada awal malam. Kalau dia bangun pada hujung malam, dia tidur lepas tu, dia bangun, lebih afdal dia niat semula. Lebih afdal. Tapi kalau dia dah bangun dah sampai ke masuk subuh, maka jelaslah tak ada benda dah lah, sah dah puasa dia. Cuma kalau dia bangun sebelum subuh, lebih afdal dia niat semula. Baik. Ni kita nak sebut hak yang berkait dengan orang puan. Orang puan kalau datang haid, tak boleh dia puasa. Kalau datang nifas, tak boleh dia puasa. Kalau datang haid, dia niat puasa tak boleh. Mana boleh nak niat puasa kalau datang haid? Cuma dalam hal-hal tertentu sah perempuan berniat untuk puasa keesokannya walaupun darah masih lagi keluar. Dalam hal tertentu, tapi bukan semua. Dalam hal tertentu boleh perempuan berniat pada malam hari untuk puasa keesokannya walaupun darah haid sedang keluar. Situasi mana yang membenarkannya dia berniat? Yang pertamanya adalah ketika darah haid dia telah sampai sebanyak-banyak haid. Jadi kalau dia tengok cukup 15 hari 15 malam pada pukul 3 pagi, atau pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi cukup 15 hari 15 malam. Darah haid dia pukul 4 pagi cukup 15 hari 15 malam. Jadi kalau masih lagi ada lepas daripada 4 pagi bermakna lebih daripada 15 hari 15 malam darah. Jadi apabila dia meyakini bahawasanya darah dia sebelum daripada keluar fajar cukup dah 15 hari 15 malam, mencapai dah sebanyak-banyak haid, maka pada malam tersebut walaupun darah sedang keluar, masih lagi keluar darah haid, boleh dah dia niat. Boleh faham tak? Satu. Yang kedua, boleh juga perempuan niat ketika darah sedang keluar, ketika mana adat kebiasaannya darah akan berhenti sebelum daripada keluar fajar. Masa dia niat tu pukul 10 darah ada lagi, tak dia hujung-hujung dah. Darah nak kering lagi. Dia kata letih juga. Kalau kering kena bangun, kena niat. Letih juga.
Jadi boleh tak dia nak niat dalam? Kalau dah habis lagi dia niat dalam. Tapi ada orang lepas-lepas dah. Kalau begini keadaannya, darah itu akan berhenti sebelum daripada masuk subuh. Jawapannya, boleh dah dia berniat. Maksudnya niat saat itu sah dah. Boleh faham ke tak? Baik. Kemudian pada muka surat 20. Al-thani, yang kedua daripada syarat sah puasa, al-imsaku 'anil jima'i 'amdan wa 'anil istinna. Yang kedua, al-jima'u al-imsaku 'anil jima'i 'amdan wa 'anil istinna, menahan diri daripada melakukan jima' dengan sengaja. Dia kena tahan diri dia daripada melakukan persetubuhan dengan sengaja pada siang hari Ramadan. Tetapi kalaulah berlaku persetubuhan dalam keadaan dia terlupa di sedang puasa, maka ia tidak membatalkan puasa. Tak sedar. Tak sedar. Ingat tak puasa? Rupanya puasa. Kita puasa hari ni tapi jimat dah. Maka batal tak puasa? Tak batal. Sebab dia jimat dalam keadaan dia tidak sedar dia sedang berpuasa. Dimaafkan untuk dia. Tak batal puasanya. Baik. Yang batal puasa adalah jimat dengan sengaja. Yang keduanya mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani juga ia membatalkan puasa sekiranya disengajakan. Tapi kalau bermimpi keluar mani, maka waktu dah batal puasa. Jadi kena tahan diri daripada sengaja mengeluarkan mani. Baik. Yang kedua, yang ketiganya al-thalith al-imsak wa 'ala istiqaati wa la yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyari. Ketiga, menahan diri daripada sengaja muntah. Namun muntah yang bukan kemampuannya dia tidak memudaratkan. Jadi masalah muntah ni kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya termuntah, bukan sengaja. Yang keduanya sengaja muntah. Sebab itu kita bezakan di antara dua perkara, kerana Rasulullah yang membezakan di antara dua perkara ini. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man zara'ahu al-qay falaysa 'alayhi qada, wa man istaqa'a fa 'alayhi al-qada." Man zara'ahu al-qay fala qada'a 'alayhi, wa man istaqa'a fa 'alayhi al-qada. Sesiapa yang termuntah maka dia tidak wajib qada, dan sesiapa yang sengaja muntah maka wajib atasnya qada. Dia ada orang dia suka makan tapi dia takut gemuk. Ada orang gitu. Dia hak yang suka makan, dia tak takut gemuk, dia cara dia boleh. Dia makan dia pun muntah dia. Ada orang gitu. Makan dia gaib tapi dia takut gemuk. Dia takut gemuk sangat ni orang kurang lah. Orang lelaki ikut dah dia orang lelaki. Tak orang kurang takut gemuk sangat Jadi dia makan. Bila makan banyak, dia pun korek mula. Masa dia korek mula untuk mengeluarkan muntah saat itu, siang hari Ramadan, batal puasa dia. Sebab sengaja dia buat perkara tersebut. Bahkan kalau sekiranya dia lekat tulang, dia pun korek untuk mengeluarkan tulang sampai ke mutah, batal puasa sebab sengaja. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu hukum dia. Baik. Tapi kalau tak sengaja termuntah tu tak batal puasa. Puan dia masuk dalam tandas awal, dia tengok haji mana dalam tandas. Tengok puasa muntah, wek muntah. Wek muntah hijau tu. Batal puasa? Tak, sebab termuntah. Dia tak batal. Orang puan Adha. Dia mula mengandung bulan Sya'ban. Masuk Ramadan sebulan. Adha. Tak semacam. Lembek orang kesembuh ke apa ke sayang. Batal tak puasa? Tak batal. Baik. Sebab bukan dia sengaja muntah. Dia termuntah. Maka tak batal puasa. Seterusnya al-rabi' yang keempat, al-imsaku 'an dukhuli 'ainin jawfan ka batin al-udhun wal ihlil bi syarti dukhulihi min manfadhin maftuh. Menahan diri daripada masuknya sesuatu ain. Maksudnya ain ni adalah benda yang dapat dilihat walaupun kecil.
Menahan diri daripada masuknya sesuatu ain ke dalam rongga. Rongga ni seperti bahagian dalam telinga, saluran kencing atau rongga. Baik. Dengan syarat masuknya daripada jalan yang terbuka. Patah boleh tulis itulah termasuk dalam ain itu asap rokok. Maka patah puasa orang yang merokok pada siang hari puasa. Berbeza jika hukumnya jika bukan ain, seperti bau masukam, maka tidak batal puasa. Kalau bau makanan, bau masukam, itu dia bukan ain, itu tak batal puasa. Jadi orang puan tak perlulah pakai emas lah, pakai 8 lapis kan. Kau mana pakai emas 8 lapis tau? Sebab takut masuk bau buang kari dalam hidung, nak batal puasa. Tak perlu. Sebab bau dia tak batal puasa. Baik. Sekadar bau tak batal puasa. Kemudian kita ada tulis apakah jadi maksud dengan rongga. Rongga ni seperti halqum, bahagian dalam hidung, dubur, bahagian dalam telinga dan kemaluan. Maka itu termasuk dalam benda rongga. Jadi kalau masuk sesuatu ain dalam rongga melalui saluran yang terbuka, maka ia membatalkan puasa kalau sekiranya berlaku dengan sengaja. Kemudian kita ada bincang berkenaan dengan, kalau dalam nota kaki itu ada bincang, tak boleh kita baca, kita baca atas. Kita ada bincang berkenaan dengan hukum mengambil suntikan ketika berpuasa. Jadi sebab dia dimasuk di buku perbincangan memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Mengambil suntikan pada siang hari Ramadan, adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Ulama dalam bab ni, ulama kontemporari, ulama baru, ulama masa kini berbeza kepada 4 pandangan sebenarnya dalam bab ni. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya semua jenis suntikan ia membatalkan puasa. Ada pandangan yang mengatakan semua jenis suntikan tidak membatalkan puasa. Ada pandangan yang mengatakan kena tengok cocok di mana, suntik di mana. Kalau di dalam saluran darah, ia membatalkan puasa. Tapi kalau bukan dalam bawah saluran darah, tidak batal puasa. Ada sebagian ulama kata tengok kandungan dalam suntikan. Kalau mengandungi nutrisi pemakanan, maksudnya suntikan hak yang disuntik saat itu, hak yang dimasuk dalam tubuh saat itu, fungsi dia seperti fungsi makanan dan minuman, maka ia membatalkan puasa. Tapi kalau fungsi dia bukan seperti makanan dan minuman, maka ia tidak membatalkan puasa. Maka itu perbincangan berkenaan dengan hukum suntikan. Kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, semua jenis suntikan ia tidak membatalkan puasa. Sebab dia, sebab ia masuk bukan melalui saluran yang terbuka. Sebab itulah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali dengan Dr. Hasan Hito dalam kitab Fiqh Siyam beliau, dia menyebut semua jenis suntikan tidak membatalkan puasa. Kemudian cuma pandangan hak yang kita kata hak yang pertengahan adalah pandangan hak yang kalau kita tengok dalam buku ni ada hak yang ketiga. Pandangan yang ketiga rasanya pandangan hak yang lebih pertengahan lah. Pertama ada sebut juga berkenaan dengan masalah penggunaan inhaler. Penggunaan inhaler. Kalau mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i saja. Kaedah 3 mazhab. Kaedah mazhab Syafi'i, kaedah mazhab Maliki, kaedah mazhab Hanafi. 3 kaedah mazhab ini, penggunaan inhaler pada siang hari Ramadan ia membatalkan puasa. Cuma kita kena bincang dulu. Orang hak lelah, orang hak yang asma, lelah, ketika dia sedang berpuasa, boleh tak dia nak guna inhaler? Jawapannya boleh. Tak kira lah inhaler hak yang jadi macam cecair hak yang masuk ataupun inhaler hak yang macam debu masuk, boleh dia guna. Cuma lepas daripada diguna, adakah batal puasa ataupun tidak? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Tapi mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, kaedah mazhab Maliki, kaedah mazhab Hanafi, ia membatalkan puasa. Kerana ada sesuatu ain masuk ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Orang tanya pula, kan orang yang lelah ni terpaksa kena guna kan? Kalau tak guna, tak boleh nafas kan? Kita kata terpaksa ke, tak terpaksa ke, apabila masuk sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka, ia membatalkan puasa. Sebagaimana kalau kita puasa tiba-tiba terlalu lapar sangat, dah ni nak pergi dah ni, terpaksa kita makan nasi, batal tak puasa? Batal puasa. Walaupun terpaksa.
Itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Hak yang tak batal puasa adalah dipaksa. Maksud dipaksa, ada orang lain yang memaksa kita dengan dia ingin mendatangkan mudarat kepada kita, pisah, semapan, suruh kita buat muka puasa, maka minum air, kita minum, atau tak batal puasa. Sebab kita dia dipaksa. Baik. Kemudian kita ada cerita pula tentang pada muka surat 26. Pada muka surat 26. Masalah masuk sesuatu ke dalam lubang telinga. Tadi kita cerita antara rongga adalah dalam telinga. Dalam telinga rongga. Jadi kalau kita memasukkan air dalam telinga, batal puasa. Kalau mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun Imam Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali berpandangan bahawasanya dalam telinga bukan rongga yang membatalkan puasa apabila masuk air ke dalam. Itu apa yang disebut pada muka surat 26. Kemudian ada cerita pula permulaan menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ada cerita permulaan menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ini ada buat ringkasan untuk kita faham masalah. Kita bermula puasa tu bila? Puasa tu bermula daripada bila sampai ke bila sampai ke bermula daripada mana sampai ke mana puasa? Puasa ni bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Betul tak? Dalilnya Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Allah Taala kata pada wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah sehingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam daripada keluar fajar. Allah Taala kata makan, minum sehingga keluar fajar. Penghujung makan minum bila keluar fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian hendaklah menyempurna oleh kamu akan puasa hingga kepada malam hari. Jadi permulaan puasa bila keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh, kemudian penghujung fajar penghujung puasa adalah apabila terbenam matahari. Okey, itu waktu puasa. Okey, selesai. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida' wal ina'u 'ala yadihi, fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila seorang di kalangan kamu dia mendengar laungan azan, sedangkan bekas makanan masih lagi berada di dalam pada tangannya, maka janganlah dia meletakkan bekas tersebut sehingga dia tunai keinginan dia daripada bekas itu. Ada hadis, apabila seorang di kalangan kamu mendengar laungan azan, kemudian bekas masih lagi berada pada tangannya, maka hendaklah dia menunaikan hajatnya daripada bekas tersebut. Jangan dia letak habis dulu. Maksudnya seolah-olah pada apabila dengar laungan azan boleh makan lagi. Okey, ada hadis. Cuma hadis ni ada sebahagian daripada ulama hadis, antaranya adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Namun sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Okey. Kalau atas pandangan yang mengatakan hadis ini dhaif, maka hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran hukum kerana ia menyalahi hadis yang dalil yang lebih kuat, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis yang lain lagi. Okey, selesai kata masalah. Atas pandangan yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Apakah sebenarnya maksud hadis ini? Kita nak bincang maksud dia boleh. Maksud hadis ini bukanlah untuk orang yang sedang bersahur. Bukan. Sebab dalam hadis ini tak ada pun sebut sedang bersahur. Hadis ini sebut dia idza sami'a ahadukumun nida, apabila seorang di kalangan kamu mendengar laungan azan. Ada tak sebut laungan azan subuh, asar, zuhur, maghrib, isya? Tak ada. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, maksudnya ketika kita sedang makan, tiba-tiba orang bab lagi dulu makan, barulah pergi solat, tanpa dikaitkan dengan azan subuh, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke. Dan huraian ini bertepatan dengan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am." Kata Rasulullah, apabila adalah seorang di kalangan kamu di atas makanan, fala ya'jal, maka jangan dia gaduh, jangan dia buru. Hatta yaqdi hajatahu minhu, sehingga dia tunaikan keinginannya daripada makanan tersebut. Wa in uqimatis salat, walaupun telah diqamat untuk solat. Tak tengok kata Rasulullah. Jadi hadis yang kita cerita tadi bukanlah khusus untuk bang azan subuh. Sebab itulah kita dapati dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih beliau, daripada Aisyah, daripada Abdullah bin Umar, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, kata Rasulullah, "Idza uqimatis salat wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha." Apabila Bilal melakukan iqamah, tiba-tiba makanan petang terhidang untuk kita dan kita memang lapar sungguh, maka kata Rasulullah, "Fabda'u bil 'asha." Maka mulakan dengan makanan makan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya hadis, apabila kamu mendengar laungan azan sedangkan bekah masih lagi ada pada tangan kamu, maka jangan kamu letakkan bekah tersebut sehingga menunaikan keinginanmu daripada bekah itu, bukan untuk semua azan, bukan khusus untuk azan subuh, kata dia, yang melibatkan puasa. Ini pandangan sebahagian ulama lah. Maka atas pandangan ini, yang dimaksud dengan azan yang boleh lagi kita makan, bukan azan yang menandakan masuk waktu subuh, bukan azan sebelum daripada masuk waktu subuh. Sebab di sana ada hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang Amba ada sebut hadis ni dalam buku ni, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Rasulullah, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal bin Rabah melakukan azan pada malam hari. "Wa kulu washrabu hatta yunadi yabdu bi maktub." Makanlah dan minumlah sehingga azan itu dilakukan oleh Abdullah ibn Maktum. Di zaman Rasulullah pada bulan Ramadan ada dua kali azan. Azan yang pertama dilakukan oleh Bilal bin Rabah, masa itu masih lagi malam. Azan yang kedua dilakukan oleh Abdullah ibn Maktum. Rasul kata kalau mau dengar laungan Bilal, azan Bilal, makan lagi, minum lagi, sehingga mau dengar laungan azan Abdullah ibn Maktum. Maka azan yang boleh kita makan bukan azan yang kedua, tapi azan yang pertama. Di zaman kita tak ada azan yang pertama, ada azan yang kedua. Di zaman kita tak ada azan Bilal bin Rabah, tapi ada azan Abdullah ibn Maktum. Maka tidak boleh lagi kita nak makan apabila kita mendengar laungan azan, tapi dengan syarat. Dengan syarat laungan azan itu berdasarkan kepada keluar fajar. Kalau berdasarkan kepada ijtihad keluar fajar, maka masih lagi boleh makan. Itu mengikut kaedah mazhab. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau yang Amba cerita saat itu ada tu di belakang, di bawah tu kita buka buku surat 30. Wala yadhurru tasharrubul masami bid-duhni wal kuhri wal ightisal. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Kita lihat sekejap bersama balik depan ini. Alhamdulillah, sudah selesai bagi sesi pertama pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita akan lihat sekejap. Kita akan start pula pada pukul 11 pagi insyaAllah. Jadi kepada muslimin boleh ambil makanan di dekat pendaftaran. Kepada muslimat boleh ambil makanan di belakang.